Hai korang, okey jom teman kita pakai mask Botanical Mary Kay. Ini adalah mask kegemaran kita. Every week, setiap minggu pasti pakai 2 kali. Jom kita pakai, okey. Mask ni dia tahan hingga 8 hingga 9 bulan tau. Dia tahan lama. Sebab apa? Dia pakai hanya seminggu 2 kali je. Bulan ni siapa grab masker Botanical Mary Kay dengan kita ni, okey, you akan dapat percuma spatula ni. Cantik tau. Spatula ni ada diamond-diamond kat dalam ni. Okey. First kita picit kat sini, kita sapu satu wajah. Okey. Satu wajah, seminggu hanya 2 kali saja. Nanti kita akan share apa kebaikan dia. So kita kena tunggu 15 ataupun 20 minit. Tunggu betul-betul kering. Okey. So kita nak share apa yang bestnya mask Botanical Mary Kay ni. Okey. Dia sebenarnya mampu menanggalkan sel kulit mati kat muka kita. Kan. Sel kulit mati muka kita ni sebenarnya 28 hari akan tumbuh sel kulit baru. So kalau kita tak buang sel kulit mati akan bertenggek kat muka kita. Okey. Perumpamaan. Kita ada tanam pokok. Tapi pokok tu dah banyak keluar daun-daun kering. Betul tak? Kalau kita lihat pokok tu, alamak tak cantik lah pokok tu ada hijau-hijau. Lepas tu banyak daun kering. Contohnya masker ni mampu menarikkan daun-daun kering tu. Macam tu. Baru muka kita buang sel kulit mati, barulah kita pakai produk. Contohnya pakai serum, pakai pelembap, pakai apa-apa produk, baru absorb ke dalam kulit. Kalau kita tak buang sel kulit mati kita, kulit kita kalau pakai apa-apa produk, hanya dia duduk di atas dasar kulit mati tu saja. Hanya berapa persen je absorb ke dalam kulit. That's why masker Botanical Mary Kay ni sangat best membantu mencerahkan kulit wajah, buang whitehead, blackhead, bagi kulit kita cerah sekata, supaya muka kita ni tak kusam. Sometimes saya ada juga nampak orang yang kulit kusam, berjelaga, macam main panas tu pun memang wajib pakai masker ni. Sebab masker ni sangat berbaloi tau. Dia tahan hingga, tadi saya cakap apa, 7-8 bulan hingga 9 bulan lah macam tu. Memang tahan lama. Sebab dia tak pakai lama. Hanya pakai seminggu 2 kali saja, bukan pakai hari-hari. That's why dia tahan lama dan sangat bagus. Semenjak kita pakai masker ni, muka nampak lebih bersih. Kalau kita pakai makeup pun senang lekat. Kita nak tahu masker kita kering ke tak kering, kita pegang dulu, nampak ada tak? Kalau tak ada tu maknanya masker kita dah kering dan boleh dicuci. Jom kita cuci. Biasa kita cuci menggunakan spine. Kita cuci. Okay, you nampak kita dah cuci bersih-bersih. Okay. Bila kita dah buang sel kulit mati, barulah kulit kita lembut. Okay. Pori-pori dia mengecik. Nampak? Lebih bersih. Kalau you nak tahu macam masker ni, siapa yang ada jerawat